Selamat sejahtera semua. Saya Ramu Velusamy daripada Politeknik Ungku Umar bersama Encik Kartigan dari Politeknik Ungku Umar juga merupakan penasihat kepada Kelab Kebudayaan Tarian India di bawah Jabatan Sukan dan Kesenian Politeknik. Kami menjalankan program di sini yang ini merupakan program aspirasi pelajar kebudayaan India yang bertajuk atau bertemakan sebagai Tamiler Tirunar. Tujuan program ini dijalankan untuk membolehkan kita mempunyai silaturahim di antara pelajar dan juga memperkenalkan kebudayaan adat resam kita, iaitu permainan dan juga perkara-perkara yang perlu berterusan di sepanjang proses pembelajaran tersebut. Kebanyakan daripada program yang kita buat di sini adalah di antaranya adalah ponggel, kolom, dan diikuti dengan pecah periuk belanga, dan juga diikuti dengan makan tebu. So yang ini merupakan permainan tradisional yang kita harap dapat dibawa secara turun-temurun. Itu merupakan tujuan utama kita lah. So program ini ada dijalankan setiap tahun. So yang ini merupakan kali ketiga kita lakukan. So kami hasrat perkara ini berterusan walaupun penasihat tugas ini diambil oleh pensyarah yang lain. Harapan tuan program ini akan diteruskan supaya budaya dan tradisi kita tidak akan dilupa bagi anak muda yang akan ataupun generasi yang akan datang. Memang itu hasrat kami. Tujuan kita adalah memperkasakan kebudayaan kita, sebab apa yang kita dapat lihat sekarang, kebanyakan pelajar sekarang ni telah diilusinasi dengan budaya moden. So ini merupakan satu platform untuk kita untuk memastikan kebudayaan adat resam ini berpanjangan dan berterusan dan kita tidak akan lupakan semua tersebut. Itu merupakan harapan dan objektif visi misi kami di sini. Itu suatu yang cukup menggalakkan. Kalau sebab saya berada di sini lebih daripada 10 tahun. Kalau dulu kita tengok bilangan pelajar dalam 100 saja, tetapi sekarang kalau kita tengok dekat 300. Dan juga penglibatan ibu bapa juga amat menggalakkan, dan juga kita ada sambutan VIP, sokongan daripada para VIP yang membolehkan kita menjalankan program ini secara bernas, cergas dan bagus. Ini adalah tahun ketiga Ponggel Tirunal berlaku di Politeknik ini, dan tahun kedua saya menyertai dalam program ini. Dengan menghadiri program ini, saya telah mengetahui banyak tentang tradisi kita dan also budaya kita, dan juga banyak aktiviti mereka menganjurkan untuk kami menyertai. Ini adalah program yang sangat bagus untuk kita dan juga murid-murid yang akan datang juga, untuk mengetahui budaya kita dan juga tradisi kita, supaya budaya kita tidak akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Dan saya juga harap program seperti ini perlu dilakukan setiap tahun supaya budaya dan tradisi kita tidak akan dilupakan oleh generasi muda yang akan datang juga.